Baik, terima kasih kepada anda yang terus bersama kami secara langsung dari Foyer IBC, Tamu Besar Penyiaran Antarabangsa untuk Majlis Undian Peringkat Kumpulan Jago Futsal RTM musim yang kedua. Saya Hafiz Ahmad. Dan saya Akta. Dan semestinya kita berada bersama dengan beberapa tetamu berhormat pada hari ini di Foyer IBC Angkasa Puri. Dan berkenaan dengan hadiah pada tahun ini di mana RM30,000 dan juga piala pusingan yang sekarang ini dipegang oleh skuad kebangsaan Merah Kuning akan dirampas dan akan menjadi rebutan. Tapi sebelum itu kita nak tahu di mana perlawanan akan dilakukan. Beberapa venue telah pun dia dipilih untuk menjadi lokasi perlawanan, antaranya di Titiwangsa dan juga di Sports Planet di negeri masing-masing pada sesi pemilihan. Tapi yang kita nantikan di peringkat kebangsaan pada 14 dan 15 Februari ini di Stadium Titiwangsa, betul? Di Safira Sports Planet. Antara yang menghiasi lokasi yang jadi pilihan. Di Seberang Pulau Pinang. Tapi saya tak dapat pergi ke sana. Tak apalah. Lagipun lebih baik awak pergi sebenarnya. Awak pun dah lama tak balik kampung kan. Tak apa, saya tengok TV satu je lah. Bukan, awak pun dah terlupa. Bagus. Awak pun dah terlupa alamat rumah. Jadi lebih baik awak balik lah saya ingat. Saya cadangkan awak balik lah. Ini kenapa tak makan lagi, Datuk? Bukan, ini Encik Omar, pengurus. Nampak macam merah padam sikit. Daripada merah kuning jadi merah padam. Daripada kumpulan B, Selangor, Johor, Melaka, Perlis. Jangan marah sebab depan ada sambal belacan, lepas ni nak makan pedas. Jadi Encik Omar, berkenaan dengan undian yang telah dilakukan sebentar tadi, Selangor, Johor, Melaka, Perlis. Saya dah datang undian pada tahun ini untuk pasukan-pasukan yang terlibat pada tahun ini. Dia berbeza sikit daripada pertandingan bola sepak Liga Malaysia kita sebab pasukan-pasukan ini semua terdiri daripada pemain-pemain yang baru dipilih pada edisi yang kedua pada tahun ini. Jadi hanya 3 orang saja pemain tahun lepas yang boleh bermain tahun ini. Jadi kekuatan pasukan saya rasa di semua pasukan pun mempunyai kekuatan yang sama, lebih kurang. Jadi undian ni saya rasa tak ada melibatkan keputusan perlawanan apa-apa pun. Jadi secara menyeluruhnya peluang seimbang semuanya. Lagi satu Atta nak tanya ni. Siapa pula agaknya Atta nak patut tanya ni? Tak, dia dah cakap jangan tanya dia, tapi saya terpaksa tanya dia dah. Okey, sekarang Hafizah pula pilih. Mesti damah dia marah dia. Okey, memandangkan format umur untuk penyertaan telah diterhadkan dari umur 17 hingga 25 tahun. Sebab dia orang kata bakat-bakat baru ni mungkin lebih bertenaga sebab lebih muda lah daripada yang dulu-dulu. Betul ke? Memang betul lah sebab bila kita ada peserta-peserta muda, makna daripada segi masa depan dia panjang untuk melibatkan dalam pertandingan jaga futsal ni lah. Jadi kebanyakan daripada mereka bakat tu memang bakat yang sebenarnya jadi ke ataupun lepas dilatih baru nampak? Dia sebenarnya ada certain individu tu dia memang telah dianugerahkan dengan bakat yang istimewa dan ada yang sebagainya dengan latihan yang berterusan dia boleh menjadi juga pemain yang berbakat. Baik. Itu dia, tak sabar saya nak tengok lagi aksi dari pemain futsal muka baru. Yalah, memang muka baru, terutamanya lelaki yang orang nak tengok kan. Baik, terima kasih Rusdi, terima kasih Jawapan selamat berjaya diucapkan kepada mereka dengan saingan undian telah pun dilakukan. Pastinya hari ini mereka akan membuat pencaturan yang lebih menarik untuk dikongsi bersama dengan para pemain untuk dibawa pada saingan peringkat akhir. Dan sekarang Hafizal, kita nak lihat aksi sempena sesi pemilihan yang telah dilakukan di beberapa venue yang sempat kami rangkakan. Jadi kita saksikan. Selepas sambutan memberangsangkan musim lalu, pencarian jago futsal RTM diteruskan untuk musim kedua. 14 lokasi telah dipilih. 14 lokasi telah dipilih sebagai venue pemilihan untuk peringkat negeri dan di sinilah bermulanya peranan semua jurulatih dalam pembentukan skuad mantap bagi mengharungi cabaran JFRTM. Sesi pemilihan pertama berlangsung serentak di 3 negeri, iaitu Kuala Lumpur, Selangor dan Perak pada 13 dan 14 Disember 2008. Selama 2 hari dan lebih 1,000 pemain tampil menunjukkan skill individu dengan harapan terpilih di kalangan 12 pemain yang menepati cita rasa jurulatih pasukan. Dengan promosi meluas di tempat-tempat tumpuan kaki futsal dan di kaca televisyen, sambutan di venue pemilihan minggu berikutnya di Melaka, Johor meningkat secara mendadak. Ada yang datang dari ceruk desa dan ada yang sanggup menempuh pelbagai rintangan untuk mencuba nasib dalam program realiti ini. Pelbagai ragam dan rupa terdiri dari pelbagai lapisan bangsa dan agama. Semuanya datang dengan matlamat yang satu untuk bergelar jago futsal RTM.
Dan kini hanya tinggal 3 negeri sahaja lagi yang belum memiliki pasukan, iaitu Pahang, Terengganu dan Kelantan yang akan mengadakan sesi pemilihannya hujung minggu depan. Jurulatih-jurulatih pula mempunyai kelompok pemain yang ramai sebagai pilihan, tetapi bukan semuanya menepati kriteria yang diperlukan bagi membuat resepi bergelar juara. Di sinilah pengalaman dan kebijaksanaan seseorang jurulatih itu teruji dari ribuan pemain yang datang ke sesi pemilihan. Jurulatih perlu pandai memilih pemain yang benar-benar sesuai dengan pasukan yang akan dibentuk. Hanya jauh hari mengenal Manikam. Selepas ini, semua 12 pemain dalam setiap pasukan perlu bekerja keras secara berpasukan untuk melangkah dengan lebih jauh. Jadi, sepanjang program realiti Jago Futsal RTM ini berlangsung, kami janjikan wajah kesungguhan, keringat dan air mata para pemain bukan saja untuk menjulang pribadi, tetapi yang lebih utama. Jago Futsal RTM bagi saya adalah satu program yang sangat baik untuk pemain-pemain muda, terutamanya muda-mudi untuk mengelakkan budaya yang kurang sihat. Saya sangat setuju. Dia mencungkil bakat-bakat baru, penduduk dalaman, budak-budak luar bandar untuk datang uji bakat ni untuk ketengahkan bakat diorang untuk wakil negeri dan seterusnya peringkat antarabangsa. Baguslah. Bagi saya bagus sebab mana yang tak ada kesempatan nak main mana-mana tempat lain-lain, dia boleh masuk yang Jago Futsal ni. Dan sambil tu daripada dia orang melepak tu arah tu kan. Dia baguslah. Memang bagus untuk menyokil bakat-bakat baru dan untuk negeri dan kemudian untuk Malaysia lah. Bagus. Tempat dia pun sesuai kan. Buat macam ni nanti anak-anak muda semua yang mana boleh main kat sini lah. Baguslah untuk belia-belia meningkatkan potensi dalam sukan dan dapat mencokil bakat-bakat barulah dalam sukan. Dan saya harap benda ni diteruskanlah. I think Jago Futsal for my comment is in this selection it is very good for Malaysia also lah. As I can say previously, Futsal will become a very big game in this sport lah. Dan saya berharap agar pihak RTM dapat meneruskan usaha Jago Futsal RTM ini demi untuk mencukir bakat baru dan juga pemain-pemain baru untuk sukan futsal yang akan meningkat naik di Malaysia ini. Berlangsunglah sudah majlis unyah peringkat kumpulan Jago Futsal RTM musim kedua di mana anda boleh lihat seluruh episod untuk musim ini sampailah ke bulan April bersama dengan saya Akta dan juga Hafizal di TV1 saluran informasi setiap hari Ahad dan jangan lupa dengarkan lagu tema yang tadi tu RTM di www.jfrtm.com. Dan untuk JFRTM 2 sayang. Ya 2. Kan dah kena sayang tu. Dah okey ni apa tu yang panggil sayang tu. Mentang-mentang lah you tak ada dalam video klip tu. Selepas ini untuk pula episod yang ketiga Hafizal akan bermain drum untuk video klip tersebut. Min Uncle Hussein takkan kasih punya. Misai tu cukur dulu. Misai cukur dulu. Tak apa, misai cari makan. Dan yang menariknya daripada sorotan musim pertama tahun lepas Jago Futsal RTM pada tahun ini hanya 3 pemain yang pernah beraksi ataupun yang pernah menyertai negeri masing-masing pada pasukan lepas akan dikekalkan di setiap pasukan ataupun boleh dipilih di setiap pasukan. Baik, gadis-gadisku yang cantik jelita, sila ke depan. Terima kasih. Okay. Baiklah, dari saya Hafizal Hamad serta seluruh kru yang bertugas untuk majlis undian Jago Futsal RTM musim yang kedua ini, kami ucapkan terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami sejam sebentar tadi mengikuti conggakan pasukan masing-masing. Betul, dan jangan lupa saksikan kami di beberapa lokasi untuk melihat aksi-aksi pasukan atau pemain-pemain yang berwajah baru, yang berwajah lama. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan majulah futsal untuk semua. Manisnya sekali jika ia
Assalamualaikum dan salam muhibah. Bertemu kembali bersama saya Haliza Ahmad. Terima kasih